Bantuan bulanan antara RM100 hingga RM600 dijangka mula disalurkan kepada penerima berkelayakan bermula minggu ini. Berikut adalah perkara yang perlu anda ketahui. Latar belakang bantuan-bantuan yang dimaksudkan ini ialah bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Mengikut prosedur operasi standard, bayaran dijangka dibuat sekitar 10 hari bulan setiap bulan. Namun, berdasarkan senario sebenar, bayaran sering berlaku lebih awal, iaitu sekitar 3 hingga 4 hari bulan dan boleh juga menjangkau selepas 10 hari bulan bergantung kepada kawasan tempat tinggal penerima. Sebab tarikh bayaran berbeza. Tarikh bayaran bantuan bulanan JKM tidak seragam di seluruh negara. Sesetengah negeri menerima lebih awal, manakala sesetengah negeri lain menerima lebih lambat. Perkara ini boleh turut berubah dari bulan ke bulan bagi negeri yang sama kerana proses bayaran dijalankan oleh pejabat JKM di setiap negeri dan ia bergantung kepada bila peruntukan disalurkan kepada JKM berkenaan untuk diagihkan kepada penerima yang layak. Cara semak status bayaran. Penerima bantuan bulanan JKM digalakkan merujuk platform dalam talian rasmi JKM untuk menyemak sama ada peruntukan telah diserahkan kepada bank untuk dimasukkan ke akaun masing-masing. Kategori bantuan. Bantuan bulanan JKM merangkumi beberapa kategori, antaranya bantuan warga emas ataupun BWE, bantuan kanak-kanak, allowance orang kurang upaya ataupun OKU, allowance am negeri, allowance am persekutuan dan beberapa kategori bantuan lain. Cara memohon permohonan bantuan bulanan JKM sentiasa dibuka. Pemohon boleh hadir terus ke pejabat JKM berhampiran untuk mendapatkan khidmat nasihat dan menjalani proses penilaian serta temuduga bagi menentukan kelayakan. Permohonan juga boleh dibuat secara dalam talian melalui laman rasmi JKM. Walau bagaimanapun, pemohon yang memohon secara dalam talian tetap perlu hadir ke pejabat JKM dalam tempoh 2 minggu untuk melengkapkan proses permohonan. Bantuan tambahan. Selain bantuan bulanan, terdapat juga bantuan sekaligus atau one-off yang disediakan untuk kategori tertentu seperti orang kurang upaya OKU. Itu sahaja perkongsian bagi video kali ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau pandangan, tinggalkan komen di ruangan bawah. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk kemaskini terkini berkaitan bantuan rakyat. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.